hospital buat kerja. Baru-baru ini, tular satu video memaparkan sebuah acara permotoran yang diadakan di hadapan Hospital UKM. Video tersebut mendapat perhatian ramai apabila peserta acara tersebut dilihat membuat bising dengan memulas pendikit motosikal secara melampau. Bunyi kuat dari egsos motosikal bukan sahaja menimbulkan rasa kurang senang, malah turut mengganggu ketenteraman awam termasuk pesakit dan kaki tangan hospital yang memerlukan suasana tenang untuk rawatan dan pemulihan. Tindakan seperti ini dianggap tidak sensitif, lebih-lebih lagi apabila ia dilakukan di kawasan hospital yang sepatutnya dihormati. Ramai netizen meluahkan rasa kecewa dan kesal terhadap pihak penganjur yang memilih lokasi berhampiran hospital sebagai tempat penganjuran acara. Ada juga yang mempersoalkan bagaimana acara seperti ini boleh mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan. Isu ini telah mengundang perbincangan hangat di media sosial dengan ramai menuntut agar pihak berwajib mengambil tindakan sewajarnya. Kesimpulannya, penganjuran acara awam perlu mengambil kira sensitiviti lokasi demi menjaga keharmonian masyarakat dan menghormati hak pesakit. Hospital buat kerja macam gini, pengajurannya amat merugikan anak Melayu.